بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa kenali perkataan fahmi Al-Quran sesi ke-191. Dalam sesi ini, kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-Ma'idah dari ayat 20 hingga ke 26. Dalam sesi lalu, kita telah melihat contoh seterusnya mengenai kemungkaran yang dilakukan yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Kita telah lihat contoh orang Yahudi yang ingkar dan melupakan janji sehingga dilaknat dan hidup sesat dalam kesengsaraan di padang pasir. Kita lihat kumpulan kedua iaitu kaum Nasrani juga melanggar janji dengan Allah dan melakukan syirik. Mereka juga dihukum dengan menjadikan hidup mereka juga kucak-kacir, selalu bermusuhan antara mereka, saling berbunuhan, dengki-mendengki dan mencerca. Allah telah membongkar perbuatan mereka melalui Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang diturunkan untuk memberi cahaya hidayah. Tetapi hidayah hanya diberi kepada mereka yang mencarinya, yang menginginkan keridaan Allah. Allah menyeru ahli kitab supaya beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan Al-Quran, tetapi mereka enggan dan merasakan mereka manusia terpilih, malah mengaku mereka anak atau kekasih Tuhan. Mereka tidak akan diseksa. Rasa selamat inilah yang menjerumuskan mereka. Satu pengajaran penting bagi umat Islam yang perlu memahami Al-Quran untuk mendapat petunjuk dan mengetahui kebenaran yang terdapat di dalamnya, terutama dari segi akidah dan amal saleh yang sebenarnya. Allah sebut mereka yang menolak Al-Quran adalah kafir dan orang Nasrani yang syirik apabila mengaku Nabi Isa itu Tuhan adalah kafir. Allah menegaskan Nabi Isa dan ibunya adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang tiada siapa boleh menahan jika Allah nak binasakan. Sama seperti manusia lain juga. Tuhan hanyalah Allah yang mempunyai kuasa mutlak di seluruh alam langit dan bumi serta isinya. Mari kita lihat apa lagi peringatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-20. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ayat ini mempunyai 33 perkataan iaitu wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi uzkuru nikmata Allahi alaikum is ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin. Wah, ni adalah harfun istinaf, makna dan. Kenangkanlah ketika, ni adalah zaraf zaman, maf'ulun fihi di sini. Qala telah berkata, fi'il madhi mabni untuk huwa, and then Musa, Nabi Musa lah ni. Isim marfu' dengan damah muqaddarah, ya, kerana dia adalah fa'il. Jadi dia marfu' walaupun kita nampak dia nampak baris atas, tapi dia adalah marfu' dengan damah muqaddarah, ya. Dan dia adalah kerana dia mamnu' min saraf juga. Li ni adalah puja kepada kaumi, kaum, isim majrul, and then qaumihi, kaumnya, jadi isim majrul dengan damir huwa, dia adalah mudhaf ilaih di sini. Dan kenangkanlah ketika telah berkata Musa, Nabi Musa kepada kaumnya. Jadi ayat ini terus menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW kisah Bani Israel yang keras hati, yang tidak menepati janji dengan Allah, dan mengabaikan perintah Allah. Allah menceritakan Bani Israel diperintah melalui Nabi Musa supaya mengingati nikmat-nikmat yang banyak yang telah diberikan kepada mereka. Mari kita lihat seterusnya. Ya, wahai, ni adalah harfun nida, dan qaumi, kaum ni adalah isim mansub dengan fathah muqaddarah, dia munada. So munada selalunya mansub lah kan, tapi nampak sini kaumi sebab dia nak meraihkan ada apa tu baris bawah untuk dapir ana ni, aku, wahai kaumku, ni Nabi Musa lah ni. Jadi dia juga adalah kaumi ni adalah mudhaf ilaih, dan kaumi ni juga adalah munada.
Wahai kaumku, uzkuru, ingatlah kamu. Ini adalah fi'il amar mabni dan tempat fa'il damir mutasim mabni dengan waw atas sukun tak adanya antum fi marrafi'in. Nikmata, nikmat, ni isim mansub maf'ul bih. Ni nikmat Allah, nikmat Allah. Jadi isim mansub dengan isim makrifah samsiah majrur. Dua isim gandingan, dia adalah mudhaf ilaih. Alaikum jar majrur atas kamu. Wahai kaumku, ingatlah kamu nikmat Allah atas kamu. Jadi Allah mengulangi peringatan sebagai penegasan kepada Bani Israel supaya bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Apa makna bersyukur bila Allah suruh dia mengingati nikmat ni, iaitu mesti bersyukur, iaitu dengan taat kepada segala perintah Allah. Kenangkanlah ketika ni zarf zaman maf'ul fi di sini ja'ala, dia telah menjadikan fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia ni rujuk pada Allah. Fikum, pada kamu, jawab majrur. Anbiya'a, nabi-nabi, ni isim mansub, dia jamak taksir lah ni anbiya ni. Dan maf'ul bih di sini, and then wa ni adalah harfun ataf makna dan, ja'ala, dia telah menjadikan. Ni fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia maktuf lah, sebab maktuf alai dia ja'ala lah ni. Ja'ala dengan ja'ala sama kan? Kum ni adalah kamu, damir antum maf'ul bih. Kenangkanlah ketika dia, iaitu Allah telah menjadikan pada kamu nabi-nabi dan dia telah menjadikan kamu, kita tengok apa dia. Di sini Allah ingatkan, Allah telah menjadikan ramai nabi-nabi di kalangan mereka. Jadi mereka beruntung. Kenapa perlu ramai nabi-nabi? Jadi mereka beruntung kerana selalu ada pembimbing. Sebab Nabi dan Rasul adalah membawa berita gembira dan memberi amaran kan. Jadi selalu ada orang yang membimbing mereka. Mulukan, pemerintah, isim nakirah mansub maf'ul bih, and then wa ni adalah pun ataf makna dan. Jadi di sini dan pemerintah ni, jadi ada yang diberi kuasa pemerintah, nabi-nabi tu ya. Ada yang menjadi raja kan. And then ata, dia telah memberikan, ni fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya wa. Ni adalah dia ni Allah jugalah. Kum, kamu, dia damir antum maf'ul bih di sini. Dia telah memberikan kamu, dan atakum ni adalah maktuf sebab kita buat ataf ni kan. So maktuf alai dia ja'alakum tadilah. Ja'alakum dengan atakum kan. Ini dua-dua adalah ayat fi'liyah. Ma ni adalah isim mausul maf'ul bih sani, and then lam belum pernah, harfun nafi dan jazam, yu'ti diberikan, fi'il mudhari' majzum dan tempat fa'il dan mim mustatir tak adanya huwa. Dan dia telah memberikan kamu apa yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Jadi di sini Allah kata mereka diberi keistimewaan, iaitu mendapat apa yang tidak diberi kepada kaum lain masa zaman mereka ya. Ahadan, seorang pun. Ini adalah isim nakirah mansub maf'ul bih di sini. Min adalah puja makna daripada al-alamina, seluruh alam. Ini isim makrifah kamar majrul jamak muzakkar salim. Ini kepada seorang pun daripada seluruh alam. Jadi adalah mereka diberi keistimewaan tadi ya. Sebab mereka mempunyai ramai nabi-nabi dan diberi keutamaan ya. Jadi mereka sebagai umat yang terpilih lah ya, sehinggalah umat Nabi Muhammad diberi status khaira ummah seperti yang telah kita baca dalam ayat 110 surah Ali Imran dulu ya, iaitu kalau kita lihat ayat ni, ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Di sini ayat Allah ni bermakna kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ya? Jadi Allah terangkan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka ramai yang fasik ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah antara pengajaran yang perlu kita ambil iktibar sebagai umat Islam supaya tidak menjadi umat yang ingkar seperti mereka. Ayat ke-21.
Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. So ayat ini mempunyai 20 perkataan iaitu ya qaumi, dan ada damir ana ni baris bawah dan udkhulu al-arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Yang ni adalah punida makna wahai. Qaumi, kaum ni adalah isim mansub munada lah di sini. Dan apa tu qaumi dan damir ana ni apa tu dan adalah isim dengan damir jadi mudhaf ilaih. Wahai kaumku. Itu ni Nabi Musa menyeru kaumnya ni kaum dia ni. Udkhulu, masuklah kamu. Ni fi'il amr mabni dalam tempat fa'il, damir muttasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi marraf'in. Al-arda ke tanah ni isim mansub maf'ul bih di sini. Al-muqaddasata yang suci ni adalah isim ma'rifah samsiah mansub, dia merupakan na'at kepada al-arda ni. Jadi dua-dua adalah isim mansub ni Dan al-arda muqaddasata ni iaitu ke tanah suci ni dia merujuk kepada apa tu dahulu dikenali sebagai Syam iaitu meliputi negeri Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon ni Dan alati yang ni isim mausul untuk hiya, dia merupakan satu lagi na'at kepada al-arda ni na'at kedua lah ni. Kataba fi'il madhi mabni untuk huwa, Allahu Allah ni adalah isim marfu samsiah mansub marfu, dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan kataba ni. Kataba Allah telah tentukan. Jadi wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah yang suci yang telah ditentukan Allah. Jadi Nabi Musa menyeru kaumnya supaya masuk ke tanah suci itu yang makna disuci ni itu disucikan Allah dari perbuatan syirik di zaman Nabi Musa tu Jadi pada masa ini tanah suci adalah Mekah dan Madinah lah kan Jadi apa tu yang bumi ni tanah suci ni telah ditentukan oleh Allah untuk Bani Israel. Lakum jawab majrul bagi kamu. Dan wa ni adalah harfun ataf makna dan, la jangan harfun nahi, dan tartaddu kamu berpaling balik. Ni fi'il mudhari' majzum dan tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa sukun tak adanya antum fi marraf'in. Dia maktuf lah sebab maktuf kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada udhulu lah. Udhulu dengan tartaddu, dua-dua adalah fi'il Ala ni adalah harfujar ke adbari belakang. Ni isim majrul dan adbarikum belakang kamu. Ni isim dengan damir antum, ni adalah mudhaf ilaih sini. Bagi kamu dan janganlah kamu berpaling balik ke belakang kamu. Jadi Allah kenapa sebenarnya Allah sebut jangan balik ke belakang ni kerana bumi Palestin masa tu dikuasai musuh bila masuk akan terjadi perang lah. Jadi janganlah takut kerana Allah akan bantu tu. Allah kata jangan berundurlah ke belakang. Jadi kena terus masuk dan mesti melawan lah untuk mendapatkan tempat kan. Jadi mesti berjihad sebenarnya ni. Allah suruh mereka berjihad untuk memasuki tempat bumi yang suci tu. Jadi berjihad untuk Allah sebenarnya harfun ataf makna maka. Tanqalibu, kamu akan kembali. Fi'il mudhari' majzum tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa sukun tak adanya antum fi marraf'in. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia tartaddu lah. Tartaddu dengan tanqalibu. Dua-dua adalah fi'il juga. Khasirina, orang-orang yang rugi. Ini isim mansub jamak muzakkar salim. Dia merupakan hal itu menerangkan na'i tanqalibu ni. Iaitu kamu kembali. Kalau kamu kembali ada orang-orang yang rugi. Iaitu maknanya jika berundur lah akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu rugi dunia kerana bumi yang telah ditetapkan untuk mereka terlepas. Rugi akhirat mereka akan menerima azab kerana melanggar perintah Allah. Na'udzubillah min zalik. Ayat ke-22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. So ayat ini mempunyai 27 perkataan iaitu qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qalu ni adalah fi'il madhi maknanya dalam tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa sukun tak adanya hum fi marraf'in.
Dan apa tu mereka berkata, ya ni harfu nida lah, wahai Musa, Nabi Musa. Ni isim mansub, kerana dia munada. Dan dia saraf di sini. Inna, tapi harfun nasi dan taukid sesungguhnya. Fiha, di dalamnya. Jawab majrul, dia merupakan kabar inna muqaddam kepada isim inna mu'ahar kauman ni. Ada kaum, di dalamnya ada kaum. Jabarina, yang sangat kuat dan kejam. Ini adalah isim mansub, jamak muzakkar salim. Dia merupakan na'at kepada kauman ni. Kauman jabarina ni. Jadi dua adalah isim mansub. Ya. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya dalamnya ada kaum yang sangat kuat dan kejam. Jadi kita lihat di sini Bani Israel memberitahu kepada Nabi Musa. Ya, dia menjawab yang dalam tempat tu ada kaum yang sangat kuat dan kejam. Jadi apa tu, mereka yang bertubuh besar. Jadi mereka sebenarnya takut. Jadi mereka tak nak memasuki, tak nak dengar perintah Nabi Musa ni. Ya. Jadi kita lihat juga apa tu Bani Israel ni, bila dipanggil Nabi dia, dipanggil ya Musa je, nama je. Kalau kita panggil ya Rasulullah kan, Nabi pada Rasulullah, ya Rasulullah. Ataupun ya ayuhan Nabi kan, selalu Allah pun panggil apa tu Nabi dengan ya ayuhan Nabi kan, ya Rasulullah. Jadi di sini kita lihat memang kurang sopan kaum Nabi Musa ni sebenarnya. Wa ni adalah harfun atam, makna dan. Inna, sungguh. Ni harfun nasi dan taukid. Nani kami, damir nanulah. Dia jadi isim inna ni. Sebab kita ada inna nawasih ni kan. Lan ni tidak. Ni harfun nafi dan nasab. Jadi nadkhula ni. Dah jadi fi'il mudhari' mansub. Sebab ni ada nasab ni kan. Dalam tapak fa'il, damir mustatir tak adanya nahnu. Dia merupakan kabar inna ni kepada isim inna ni. Dan sungguh kami akan memasuki hanya. Itu dalam apa tu tanah suci itulah. Ini adalah damir hiya ya, dia maf'ul bih di sini. Hatta sehingga ni harfu jar dan ghayah yang rujuk mereka keluar. Fi'il mudhari' mansub dan tapak fa'il damir muttasil mabni dengan waktah sukun tak ada jahum fi marraf'in. Dan sungguh kami memasukinya sehingga mereka keluar. Ni inna lan nadkhula ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada ni lah. Inna fiha qauman jabbarina ni, itu sungguh di dalamnya ada kaum yang sangat kuat dan kejam. Jadi sungguh kami akan memasukinya ya. Jadi di sini kita lihat apa tu sehingga mereka keluar. Jadi kita lihat Bani Israel ni berkata kepada Nabi Musa mereka tak nak masuk sehingga kaum yang menguasai bandar itu keluar. Jadi itu merupakan satu perkara yang bodoh lah sebenarnya. Kerana takkan ada kaum yang gagah yang memang bertempat di situ nak keluar, nak give up tanpa ada pertarungan atau ancaman atau sebab untuk mereka meninggalkan tempat yang mereka berkuasa kan. Jadi maknanya takkan terjadilah. Jadi mereka tidak mengikut perintah Allah. Jadi mereka tidak yakin ya, dia tidak yakin dengan Allah. Minha, daripadanya. Jawab majrul. Ni adalah tempat tanah suci itu tadilah. Fa ni harful istinaf, makna maka. In, jika. Ni harful syarat dan jazam. Dan yang rujuk. Mereka keluar. Jika mereka keluar. Ni adalah fi'il mudhari' majzum. Sebab kita ada harful jazam ni kan. Dalam tapak fa'il dan mim tasim mabni dengan waktah sukun tak ada jahum fi majrafi'in. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harful syarat di sini. Jika mereka keluar minha, daripadanya, daripada maka jika mereka keluar. Jadi ni perkataan yang tak masuk akal tadilah. Kalau kaum itu keluar baru mereka nak masuk ni. Padahal Allah dah perintah berjihad. Dan jihad perlukan semangat dan kekuatan. Ini menunjukkan Bani Israel ni sebenarnya takut mati. Dia lemah semangatnya. Jadi mereka hanya berani dengan kaum yang lemah saja. Fa ni adalah harfun rabitah dan syarat, mana maka inna sesungguhnya ni harfun nasi dan taukid. Na kami ni damir nahnu, dia merupakan isim inna, dan kepada kabar inna dia ni dahiluna ni, iaitu isim marfu' jamak muzakkar salim. Maka sesungguhnya kami orang-orang yang masuk ke dalamnya. Dan inna dahiluna ni adalah jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi ni. Fa in yah ruju minha tadi kan. Jika mereka keluar daripadanya, dan barulah mereka akan masuk maknanya di sini ya. Jadi mereka sebenarnya nak dapat masuk dengan mudah. Menggambarkan mereka ni satu kaum yang lemah yang sentiasa nak orang lain buatkan sesuatu untuk mereka. Ingat sebelum ni mereka telah ditolong menyeberangi Laut Merah.
telah dapat air dari batu yang memancarkan air apabila tongkat Nabi Musa diketuk di batu, kan. Jadi mereka menjadi kaum yang nak ditolong sentiasa ni. Ayat ke-23, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat ini mempunyai 29 kataan, iaitu qala rajulani min allazina yakhafuna an amallahu alaihim udkhulu alaihim albaba fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Qala ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa, telah berkata. Rajulani, dua orang lelaki. Ni isim mustasna ni. Ni marfu' lah ni. Apa tu, dan merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan qala ni. Telah berkata dua orang lelaki min daripada harfuja allazina, orang-orang yang isim mausul hum, dia merupakan na'at kepada rajulani ni. Ini yakhafuna, takut. Ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa tasukun, tak adanya hum fi maraf'in. An'ama telah memberi nikmat, fi'il madhi mabni untuk huwa. Dan Allahu, Allah lah. Ni isim marfa samsiah marfu', dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan an'ama ni. Dan apa tu, Allah telah memberi nikmat. Jadi telah berkata dua orang lelaki daripada orang-orang yang takut, yang Allah telah beri nikmat pada mereka. Jadi dalam antara Bani Israel ni tadi, mereka enggan mengikut arahan Nabi Musa. Tapi terdapat ada dua orang lelaki daripada mereka ni yang mempunyai kedudukan yang dihormati jugalah di kalangan mereka ni. Dan mereka ni sebenarnya beriman. Jadi mereka takut kepada Allah. Jadi tu ada dua lelaki ni dia telah memberi nikmat ni, iaitu dia takut kepada Allah dan juga yang ada yang mentafsirkannya dia takut dengan azab Allah kalau melanggar perintah Allah ni. Jadi kita lihat apa yang mereka katakan ni. Alaihima ni, kepada mereka berdua ni, jawab majrul lah, iaitu mereka mendapat nikmat kepada mereka berdua ni. Udkhulu, masuklah atau serbulah. Ni adalah fi'il mabni dalam tapak fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in. Alaihim, ke atas mereka, iaitu ke atas kaum yang menduduki kota Batu Maqdis itulah. Ni adalah jawab majrul. Al-baba, pintu gerbang, isim ma'rifah kamariyah mansub maf'ulun bi. Fa ni maka harfun ataf, iza jika zaraf zaman syarti. Jadi mereka berdua ni berkata masuklah atau serbulah ke atas mereka, iaitu kaum yang menduduki itu tadi, melalui pintu gerbang. Maka jika ni adalah dua lelaki tu yang menasihati Bani Israel supaya mentaati perintah Allah dan Rasulnya, iaitu masuk dalam ke dalam Baitul Maqdis itu, dan mereka menganjurkan masuk melalui pintu hadapan yang pintu gerbang ni, iaitu masuk secara berani dan terhormatlah, kan, bukan dari pintu belakang atau panjat pagar kat sisi. Jadi ni secara beraninya. Dakhaltumu, kamu memasuki. Ini fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il damir mutasim mabni dengan tak tasukun, tak adanya antum fi maraf'in. Hu-nya, ni damir huwa maf'ulun bih lah di sini. Fa ni maka harfun rabitah dan jawab syarat. Inna, sesungguhnya. Ni harfun nasi dan taukid. And then kum, kamu. Ni damir antum dan merupakan isim inna kepada gambar inna ghalibuna ni, iaitu ni isim marfu' jamak muzakkar salim. Sesungguhnya kamu orang-orang yang menang. Wa ni dan harfun istinaf ala kepada. Ni harfun ja lah ni. Kamu masukinya, maka sesungguhnya kamu orang-orang yang menang dan hanya kepada. Jadi di sini kalau masuk maknanya mereka tentu menang. Kalau mereka masuk ke kota tu kerana Allah yang suruh dan mengatakan bumi suci itu telah ditetapkan untuk mereka. Jika mereka yakin dengan janji Allah, pasti mereka dapat menaklukinya, ya. Allahi, Allah. Ini isim ma'rifah samsiah majrul. Dan fan yang maka, ini adalah harfun rabitah. Tawakkalu, bertakwalah kamu. Ini adalah fi'il amar mabni dalam tapak fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa atas sukun, tak adanya antum fi maraf'in.
Dan in apa tu jika harfun syarat dan jazam kuntum kamu adalah. Ni fi'il madhi mabni dalam tempat isim kana damir muttasil mabni dengan ta atas sukun tak adanya antum fi marraf'in. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfun syarat di sini. Dan mukminuna orang-orang yang beriman ni isim mansub jamak muzakkar salim dia khabar kana kepada isim kana ni. Allah maka bertakwalah kamu kepada Allah kamu bertakwa ya. Jadi paling penting mesti bertawakal tawakallah kamu kepada Allah ni. Bermakna kalau kamu bertawakal taat perintah Allah ikut arahan rasulnya nescaya Allah akan menolong dan memenangkan kamu atas musuh kamu dan dapat masuk ke negeri yang telah ditetapkan untuk kamu ni. Ini maksudnya ni kan. Dan jika kamu adalah orang yang beriman, jadi di sini kita lihat ni adalah ayat syarat sebab ada syarat ni kan. Tapi jawab syarat sini adalah mazuf kerana bila Allah selalu ayat begini ya, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman, jadi Allah tak payah jawab. Yang perlu jawab adalah pembaca atau pendengar ayat ni ya. Ayat ke-24, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. So ayat ni mempunyai 25 perkataan iaitu qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qalu ni adalah fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir muttasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya hum fi marraf'in. Mereka berkata ya ni harfun nida wahai Musa, Nabi Musa lah ni isim mansub dia munada dan dia mamnu nasaraf ni. Inna harfun nasi dan taukid makna sesungguhnya. Na ni damir nanu dia ada isim ina lah di sini sebab kita nawasih ni kan. Sesungguhnya kami. Lan tidak ni nak harfun nafi dan nasab dan nadkhula akan memasuki. Ini fi'il mudhari' mansub dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya nahnu. Dia merupakan khabar inna kepada isim inna di sini. Kami tidak akan memasuki ha-nya. Ni damir ya maf'ul bih lah di sini. Abadan selama-lamanya. Ni zaraf zaman mansub. Ni mereka berkata wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya. Jadi kita lihat pengikut Nabi Musa ni enggan masuk tak dengar perintah pun. Jadi maknanya mereka tidak taat dan kita lihat mereka sungguh-sungguh enggan memasukinya kerana kita lihat ada 3 taukid di sini. Jadi inna ni adalah harfun nasi taukid di sini. Dan lan ni pun juga adalah taukid ni. Dan abadan ni selama-lamanya. Ni juga emphasize menegaskan. Jadi maknanya mereka memang langsung tak menghormati Nabi Musa dan juga Allah sebenarnya. Sebab perintah ni adalah perintah Allah. Jadi mereka sangat enggan. Mereka kata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Ma ni adalah harful masdariyah. Bila harful masdariyah kita akan ada masdar mu'awwal iaitu madamu ni dengan fi'il madhi mabni kan. Dalam tempat isim dama dan dia ni adalah damir muttasil mabni dengan wa tasukun tak adanya hum fi marraf'in. Dan dia juga berfungsi sebagai badal iaitu badal kepada abadan tadi. Abadan tu selama-lama kan. Ni selama mereka ni. Fiha di dalamnya jar majrur dia juga merupakan khabar dama kepada isim dama ni. Dan fa ni adalah harfun istinaf maka izhab pergilah. Ini adalah fi'il amr mabni dengan sukun dalam tempat fa'il damir mustatir tak adanya anta. Anta kaum atau kamu itu Nabi Musa ni damir anta lah ni. Wa ni pun atau makna dan. Selama mereka di dalamnya maka pergilah kamu Musa dan. Jadi di sini kita mereka tak akan masuk selama-lamanya. Selama kaum yang ada di situ berada di dalamnya ya. Jadi kita lihat lepas tu fazhab antawa ni kita lihat apa seterusnya ni iaitu mereka menyuruh Nabi Musa ni suruh apa ni. Rabbu ni ni Tuhan ni adalah isim marfu dia maktuf sebab tadi kita ada ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi adalah anta ni. Anta ni adalah damir munfasil selalunya dia adalah marfu lah tapi dia sebab mabni jadi i'rab ni fi mahall rafi'in. Jadi dengan rabbu ni jadi dulu adalah marfu. And then rabbuka Tuhan kamu ni isim dengan damir anta jadi mudhaf ilaih di sini.
Fa ni maka, ni harfun ataf, dan qatila berperanglah kamu berdua. Ni adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun dalam tempat fa'il, damir mutasim mabni dengan alif atas sukun, tak adanya antuma fi madraf'in. Dia maktuf sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi ni lah, izhab, pergilah kan. Ni berperanglah. Jadi Tuhan jadi kita lihat ni Bani Israel ni pengikut Nabi Musa, suruh Nabi Musa dan Tuhan kamu dengan Tuhan dia pergi berperang. Jadi lihat betapa tidak sopannya mereka ni ya. Dan inna sesungguhnya, funasi dan taukid. Na ni kami, ni damir nahnu, isim inna, hafuna di sini saja, ni isim isyarah. Qaiduna, orang-orang yang duduk, ni adalah isim marfu' jamak muzakkar salim, dia merupakan khabar inna kepada isim inna ni. Sesungguhnya kami di sini saja, orang-orang yang duduk iaitu tidak ikut berperang. Jadi kita lihat mereka hanya nak duduk-duduk menunggu saja, tak ikut serta dan tak ada pun nak bantu sebenarnya ni. Jadi lihat betapa mereka memang tidak sopan kepada Nabi mereka dan juga kepada Allah sebenarnya, Tuhan mereka. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang sangat berbeza dengan umat Islam apabila ditanya mengenai perang, umpamanya dalam perang Badar. Rasulullah telah bertanya, kita dah baca ni dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah. Ya. Jadi kita lihat pandangan para sahabat termasuk puak Ansar, ya, itu diriwayatkan Nabi Muhammad SAW menerima jawapan yang sangat menggalakkan mengenai sokongan dan kesediaan para sahabat turut serta berperang. Malah kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir disebut ya, mereka sahabat-sahabat ni malah menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mengatakan kepadamu sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Subhanallah. Tabarakallahu fikum. Ayat ke-25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ayat ini mempunyai 21 perkataan, iaitu qala rabbi, dan ada baris bawah ni untuk damir ana ya. Dan inni, dan ya la amliku illa nafsi, dan ya wa akhi ya fa ufruq bainana wa baina al-qaumi al-fasikin. Qala ni adalah fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya huwa ni. Dan rabbi isim mansub dengan fathah muqaddarah ni, dia adalah munada' di sini. And then rabbi dengan damir ana ni nampak baris je ni ya. Dia adalah kita lihat isim dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Dia telah berkata wahai Tuhanku ya, Nabi Musa ni ya. Dan ini sesungguhnya harfun nasi dan taukid, ya ni aku, damir ana dia isim ina lah. La harfun nafi, tidak. Amliku menguasai, fi'il mudhari' marfu' dalam fa'il damir mustatir, tak adanya ana, dia merupakan khabar ina kepada isim ina ni. Sungguhnya aku tidak menguasai illa kecuali harfun istisna nafsi, diri, ni isim mansub maf'ulun bih, ni adalah mudhaf, nafsi ada ya ni diriku ya. Jadi dia telah berkata wahai Tuhanku, jadi Nabi Musa merayu kepada Tuhan ya, dan mengadu ni sebenarnya, sesungguhnya aku tidak menguasai kecuali diriku. Jadi Nabi Musa sangatlah fras ya, kecewa sebenarnya. Makna telah habis ikhtiar lah baginda untuk berdakwah, mengajak kaumnya yang degil untuk mengikut perintah Allah ya. Jadi mereka memang sangat keras hati. Yang ni diriku sendiri. Ni damir ana, dia mudhaf ilaih di sini. And then wa ni harfun ataf, makna dan akhi, saudara. Ni isim mansub, dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alai dia adalah ya ni, damir ya dalam ini ni tadi kan, dalam isim ini tadi ni. Jadi merujuk pada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan saudaraku, diriku dan saudaraku ya. Ni damir ana ni. Jadi isim dengan damir jadi mudhaf ilaih ni. Fa ni maka, harfun istithna. Dan ufruk, pisahkanlah, ni fi'il amar mabni dalam tempat fa'il damir mustatir, tak adanya anta. Bainana, di antara kami. Ni cara makan dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Jadi di sini Nabi Musa berkata dia hanya berkuasa atas dirinya dan diri saudaranya, iaitu Nabi Harun saja ya. Jadi Nabi Musa yang kita tahu seorang yang kuat semangat, berjiwa kental dan gagah, pun menyerahkanlah
dah habis ikhtiar seorang Nabi yang boleh rasa putus harap, imagine ya. Dan habis daya untuk menyuntik ketaatan kaumnya kepada Allah. Padahal Nabi Musa ni seorang Nabi yang gigih dan kuat semangat. Kita dah baca dia berjuang melawan Fir'aun, membawa kaumnya keluar dari cengkaman dan perhambaan Fir'aun. Ya. Seorang raja yang kuat sehingga mengaku sebagai Tuhan. Juga Nabi Musa ni juga seorang Nabi yang merendah diri, mengembara untuk mencari ilmu dari Nabi Khidir seperti kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Seorang Nabi yang digelar Kalimullah lantaran Allah bercakap secara langsung dengan baginda. Dan banyak lagi kehebatannya. Tapi akhirnya dia tak mampu bertahan lagi dengan kaumnya yang keras kepala. Sehingga dia berdoa ni, fafruk bainana ni. Maka pisahkanlah di antara kami. Nabi Musa mohon dipisahkan kaumnya yang ingkar itu dengan baginda dan saudaranya. Ya. Jadi ini makna tidak ada hubungan lagi dengan mereka yang ingkar. Na'udzubillahi min zalik. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Baina di antara. Ni zaraf makan. Dia maktuf lah sebab ataf kan. Jadi maktuf alaihi dia tadi adalah baina jugalah. Tadi kita ada baina kan. Baina dengan baina ni. Dan di antara al-qaumi kaum. Ni isim makrifah kamariyah majrul. Mudhaf ilaihi di sini. Bainal qaumi. Di antara kaum. Jadi apa tu zaraf dengan isim jadi mudhaf ilaihi di sini. Al-fasikina. Orang-orang yang fasik. Isim makrifah kamariyah majrul. Jamak muzakkar salim. Dan di sini minta dipisahkan dengan orang yang fasik ini. Jadi makna Nabi Musa mendoakan keburukan untuk kaumnya yang ingkar. Ada yang mentafsirkan jatuhkanlah keputusan iaitu berilah balasan azab kepada mereka yang ingkar dan balasan kebaikan kepada mereka yang taat. Ya. Ayat ke-26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ayat ini mempunyai 18 perkataan iaitu qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fi al-ardi fala ta'sa 'ala al-qaumi al-fasiqina. Qala ni adalah fi'il madhi mabni dalam tempat fa'il dan bil mustatir tak adanya huwa, and then fa ni adalah harfun taukid dan zaidah makna maka. Kalau ni dia berfirman, itu Allah. Dia berfirman, maka inna sesungguhnya. Harfun nasi dan taukid. Dia. Ni damir ya, isim inna lah ni. Muharramatun diharamkan. Isim nakira marfu' merupakan kabar inna kepada isim inna ni. Alaihim jauh majrur atas mereka. Arba'ina 40. Ni zaraf zaman mansub. And then sanatan tahun. Ni isim nakira mansub dia tamyiz lah. Iaitu menerangkan apa yang kabur di sini. Iaitu arba'ina. 40 ni 40 apa? 40 tahun ya. Dia berfirman, maka sesungguhnya dia diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Jadi kita lihat Allah mengkabulkan permohonan Nabi Musa AS dan mengharamkan Bani Israel yang ingkar tu masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Ya. Mereka disesatkan di padang pasir seperti yang kita dah baca dalam surah Al-Baqarah dahulu ayat ke-58. Jadi masa 40 tahun ni adalah satu jangka masa yang lama ya, terutama apabila hidup dalam kesengsaraan. Jadi begitulah kita lihat hukuman Allah kepada mereka yang ingkar. Na'udzubillahi min zalik. Yatihuna. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il dan mutasil mabni dengan wa tasukun tak adanya hum fi marfu'in. Mereka mengembara dengan kebingungan. Fi harfu jar makna di al-ardi di bumi. Ini isim makrifah kamariyah majrur. Jadi mereka mengembara iaitu Bani Israel tadi dengan kebingungan di bumi. Jadi mereka merayau di padang pasir dengan kebingungan ya, hidup dalam penderitaan. Tak jumpa jalan keluar ya, kerana dikatakan mereka berpusing-pusing dalam kawasan mereka tu. Dan akhirnya ramai yang mati ya. Begitulah Allah menyeksa jika dia kehendaki. Boleh memenjara manusia tanpa penjara bertembok batu berjerejak besi. Allah menceritakan kisah buruk Bani Israel yang mengaku anak dan kekasih Allah. Jadi tidaklah benar dakwaan mereka. Ya. Jadi mereka kata mereka anak atau kekasih Allah seperti yang kita dah baca dalam sesi lalu. Jadi kalau benar mereka anak atau kekasih Allah, tentulah Allah tak seksa mereka. Ya. Seperti yang disebutkan di sini. Ya. Jadi kita lihat seterusnya fa ni. Maka la jangan. Tak sah kamu bersedih hati. Iaitu kamu ni rujuk pada Nabi Musa. Ya. Ala atas al-qaumi kaum al-fasikina, orang-orang yang fasik. Jadi maka janganlah kamu bersedih hati
atas kaum orang yang fasik. Jadi kita lihat Nabi Musa ni sebab dia memang sangat sayangkan kaumnya, dia berjuang ya untuk kaumnya, tapi kaumnya tidak menghargainya sehingga baginda berputus asa tadi kita lihat ya. Jadi sini Allah memujuk Nabi Musa supaya jangan bersedih hati kerana hukuman Allah ke atas kaum yang fasik adalah setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka menghina Allah. Jadi mereka dibalas dengan hidup dalam kehinaan di dunia lagi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan supaya menjadi pengajaran kepada semua manusia mengenai hukuman Allah kepada mereka yang ingkar dan melanggar janji dengan Allah. Dalam sesi ini kita baca satu lagi keingkaran Bani Israel, iaitu enggan memasuki tanah suci yang telah ditentukan untuk mereka, iaitu Baitul Maqdis apabila diperintahkan. Kerana dalam tanah suci itu terdapat satu kaum yang gagah. Mereka tidak yakin dengan janji Allah. Mereka tidak hormat Nabi mereka, malah mengeluarkan perkataan yang tidak sopan mengenai Allah dan Rasulnya. Jadi mereka akhirnya dihukum, disesatkan di padang pasir selama 40 tahun dan hidup dalam kebingungan dan kesengsaraan. Semoga ayat-ayat yang kita baca ini menjadi tauladan dan membantu kita mendidik hati kita supaya tidak keras, supaya menjadi hamba yang sopan, yang sentiasa berusaha melakukan ketaatan, mematuhi segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah. Juga menyuntik semangat kita memperbaiki amalan kita untuk bekalan menuju ke Rabbul Jalil. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasabil haq wa tawasabis sabd. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.